Aku rasa siapa yang cuba tangkap gambar kita tu memang licik sangat. Sebab aku memang tak pernah nampak pun dia. Sebenarnya ada orang fitnah aku. Dia cuba nak jatuhkan rumah tangga aku, so kita dah tak boleh jumpa dah. Serius ah? Kau okey tak? Aku tahu kau kawan aku. Jadi aku minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau aku jumpa orang tu, aku akan make sure dia masuk penjara, aku akan buat report polis. Tu yang pegang kamera tu, dia dengar kot. Mana ada siapa? Ya Allah, sumpah dekat belakang tadi tu. Aku rasa siapa yang cuba tangkap gambar kita tu memang licik sangat. Sebab aku memang tak pernah nampak pun dia. Aku tak tahu macam mana dia buat. Aku rasa kau paranoid ni. Tapi tak apalah, ni memang last aku jumpa kau. Bye. Aku rasa siapa yang cuba tangkap gambar kita tu memang licik sangat. Sebab aku memang tak pernah nampak pun dia. Sebenarnya ada orang fitnah aku. Dia cuba nak jatuhkan rumah tangga aku, so kita dah tak boleh jumpa dah. Serius ah? Kau okey tak? Aku tahu kau kawan aku. Jadi aku minta maaf sangat-sangat. Tapi kalau aku jumpa orang tu, aku akan make sure dia masuk penjara, aku akan buat report polis. Tu yang pegang kamera tu, dia dengar kot. Mana ada siapa? Ya Allah, sumpah dekat belakang tadi tu. Aku rasa siapa yang cuba tangkap gambar kita tu memang licik sangat. Sebab aku memang tak pernah nampak pun dia. Aku tak tahu macam mana dia buat. Aku rasa kau paranoid ni. Tapi tak apalah, ni memang last aku jumpa kau. Bye.